Antara kisah paling hangat dalam jendela perpindahan musim panas ini adalah mengenai Jadon Sancho. Difahamkan, Man United tetap kekal dengan pendirian mereka pada ketika ini. Perjanjian pinjaman bukan keutamaan buat mereka. Kelab hanya berminat untuk menjual Jadon Sancho secara tetap bagi memastikan mereka memperolehi pulangan kewangan daripada perpindahan Jadon Sancho. Sancho seperti kita tahu baru-baru ini mengadakan perbincangan dengan Chelsea, namun tiada sebarang persetujuan dicapai disebabkan isu gaji yang masih menjadi penghalang utama untuk beliau berpindah. Buat masa ini, United sedang berusaha mencari klub yang sanggup mendapatkan Sancho secara tetap. Walaupun terdapat minat untuk perjanjian secara pinjaman dengan Napoli, antara kelab yang paling serius untuk mendapatkan Jadon Sancho pada ketika ini, mereka tidak bersedia untuk membayar keseluruhan gaji pemain tersebut. Maka situasinya cukup jelas, jika ada kelab yang tampil dengan tawaran pembelian penuh dan sanggup menanggung gaji Sancho, perpindahan tersebut boleh berlaku. Jika tidak, kelab seperti Napoli mungkin akan menunggu peluang kedua sekiranya United mempertimbangkan semula pilihan perjanjian secara pinjaman.